Mana lagi untung? Taksiran bersama atau taksiran berasingan? Hai, saya Faiz. Terima kasih kerana sudi lawat channel saya. Di channel ini, saya akan share berkenaan cukai, pelaburan dan banyak lagi topik-topik berkaitan kewangan. Musim cukai ni saya yakin mesti ramai lagi tengah confused nak buat taksiran bersama atau taksiran berasingan. Mana lagi untung sebenarnya? Baik, sebelum tu kita kena tahu dulu apa itu taksiran berasingan, apa itu taksiran bersama. Secara ringkasnya, taksiran berasingan ni kalau ada satu keluarga, suami dan isteri, suami akan declare sendiri, isteri akan declare sendiri atas nama masing-masing. Manakala taksiran bersama ni kita akan declare atas nama satu saja. Jadi kalau nak buat taksiran bersama, income daripada isteri ni akan digabungkan dalam income si suami dan kita akan declare atas nama suami sahaja. Itu secara ringkas apa maksud taksiran berasingan dan apa itu taksiran bersama. Jadi mana lagi untung? 99% saya boleh cakap taksiran berasingan lebih menguntungkan. Kenapa? Ada dua sebab. Yang pertama, dari segi tax bracket. Seperti yang kita tahu, di Malaysia ni, cukai kita adalah jenis progresif. Di mana, lagi tinggi income kita, lagi tinggilah cukai yang kita dikenakan. Sebagai contoh, suami dan isteri tadi. Kalau kita nak buat taksiran berasingan, suami ni ada income RM60,000 setahun, tax bracket yang dikenakan atas suami adalah sebanyak 11%. Jadi cukai yang suami ni kena bayar adalah sebanyak RM2,600. Sama juga si isteri, income RM60,000 setahun, cukai yang dikenakan adalah sebanyak RM2,600 kerana jatuh di bawah tax bracket 11%. Jadi cukai yang keluarga ini perlu bayar adalah sebanyak RM5,200. Tapi kalau pasangan ni nak buat taksiran bersama, income daripada isteri ni akan digabungkan dengan income si suami. Jadi income si suami ni dah menjadi RM120,000 setahun. RM60,000 campur RM60,000 jadi RM120,000. Dan cukai yang dikenakan ke atas keluarga ini akan lebih tinggi. Dah masuk golongan T20 sebab tax bracket mereka adalah 25%. Jadi cukai yang keluarga ini perlu bayar adalah sebanyak RM14,400. Daripada RM5,200 dah naik jadi RM14,400. Lagi tinggi kan? Jadi kat sini kita dah nampak taksiran berasingan lagi menguntungkan. Dan sebab yang kedua adalah sebab kerugian pelepasan cukai. Seperti yang kita tahu, bila kita declare cukai, ada pelepasan-pelepasan cukai yang kita boleh ambil. Secara ringkas, kita boleh ambil pelepasan cukai untuk individu sebanyak RM9,000 seorang. Jadi kalau kita buat taksiran berasingan, suami ni boleh dapat RM9,000 untuk pelepasan individu, isteri pun boleh dapat RM9,000 untuk pelepasan individu. Jadi pelepasan keluarga ni boleh dapat adalah sebanyak RM18,000. Tapi kalau mereka buat taksiran bersama, si suami hanya boleh dapat RM9,000 untuk pelepasan individu dan ekstra RM4,000 untuk pelepasan di atas isteri. Jadi RM13,000 saja. Kat sini kita dah nampak bila taksiran berasingan dapat RM18,000 pelepasan. Taksiran bersama RM13,000 pelepasan. Ada kerugian RM5,000 pelepasan dekat situ. Itu belum masuk lagi pelepasan-pelepasan lain seperti KWSP, SOKSO, Takaful dan macam-macam lagi. Dekat sini kita boleh tengok taksiran berasingan lebih menguntungkan. Tapi kenapa ada taksiran bersama ni? Okey, taksiran bersama ni akan lebih untung kalau salah seorang pasangan ni tidak bekerja atau income dia tak kena cukai lagi, bawah RM37,333. Jadi, kalau keluarga ni buat taksiran bersama, contoh kita nak buat atas nama suami, sebab isteri dia tidak bekerja, income yang dikenakan cukai ke atas suami tadi daripada RM37,333 dah naik menjadi RM48,000. Jadi, mungkin lambat lagi lah si suami ni nak kena bayar cukai. Dan lagi satu, sebab isteri ni tidak bekerja, suami ni boleh dapat tambahan pelepasan cukai. Contoh seperti saya cakap tadi, pelepasan individu RM9,000 dan si suami ni bolehlah dapat ekstra lagi RM4,000 untuk pelepasan atas nama isteri. Jadi RM13,000 instead of RM9,000 seorang sahaja. Dekat situ kita boleh nampak taksiran bersama lebih menguntungkan. Jadi dekat sini kita boleh nampak sebelum kita declare cukai, suami dan isteri bolehlah duduk sama-sama buat draft dulu cukai. Tengok mana lagi untung, taksiran bersama atau taksiran berasingan. Dekat situ kita akan pilih mana yang lebih berbaloi. Dapat sesuatu? Nak lagi info berkenaan cukai, pelaburan dan macam-macam lagi tentang kewangan? Boleh subscribe channel saya dan kita jumpa lagi di next video.